Assalamualaikum guys. Okey, dah berakhir dah sesi 4 jam. Hari ni di kolam 2, shift yang pertama lah dah berakhir. Lepas tu happy hour pun dah berakhir. Dalam 20 lebih ekor ikan yang berjaya didaratkan hari ni. Lepas tu Wak jaga apa ni lah kan. Happy hour dan hari ni tabung bintik bernilai RM1,200 kan. Okey, sebelum korang nak lanjut tengok sedikit hiburan yang Wak sediakan. Jadi Wak nak bacakan informasi apa yang bakal berlaku dekat Kolam Delik pada 29 hari bulan nanti. Kan? Okey. Ini adalah game pertengahan tahun. Kan? Okey. Tempat ke-10 tu, 10K. Okey, jadi Wak bacakan untuk korang. Game open pertengahan tahun 2025, Kolam 1 Kampung Delik Fishing Park. Ahad 29 bulan 6 tahun 2025, bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Bayaran masuk 4 jam RM170. Pertandingan timbang ikan bermula pukul 10 sampai pukul 1 petang. Permakahan dan penyampaian hadiah serta mancing santai-santai pukul 1 petang sampai pukul 2 petang. Maknanya dalam 1 jam tu sementara nak tunggu keputusan tu kan, korang mancing santai-santai lah kan. Dia ada 26 hadiah menanti korang guys. 26 hadiah menanti korang. Hadiah wang tunai dan lucky draw bernilai 30K. Jumlah keseluruhan lah kan. Nombor 1, kau akan dapat RM1,000. Nombor 1 lah, akan dapat RM1,000. Nombor 2, RM400. Nombor 3, RM400. Nombor 4, RM400. Manakala nombor 5, kau akan dapat RM3,000. Nombor 5. Nombor 6, RM350. Nombor 7, RM350. Nombor 8, RM350. Dan nombor 9 pun RM350. Manakala tempat ke-10 merupakan juara, akan membawa balik wang tunai RM10,000. Nombor 11, RM300, nombor 12, RM300, nombor 13, RM300, nombor 14, RM300, nombor 15 pun RM300. Manakala tempat yang ke-16 kau akan bawa balik RM2,000. RM2,000. Ni kau tengok, kau screenshot dah ni. Dah, screenshot. Okey kan? Dan kita ada cabutan bertuah nombor 17 sampai nombor 26 merupakan hamper dan peralatan memancing. Okey, sebahagian daripada hadiah ini kan disponsor oleh Wak Mansur. Kenal Wak Mansur? Sebahagian daripada hadiah ni kan. Ada lagi 2-3 orang sponsor tapi salah seorangnya Wak Mansur. Kan? Okey, ini akan berlangsung nanti pada 26 hari bulan lah. Lepas tu Wak bacakan dia punya syarat-syarat pertandingan. Okey, kita tengok kat tu syarat-syarat pertandingan. Okey, pelepasan ikan tapak. Ikan dilepaskan awal pada hari Khamis 26 hari bulan. Sebanyak 300 ekor jenahat siakap kaci dan senangin Taiwan. Pelepasan kedua sebanyak 100 ekor jenahat siakap senangin Taiwan, kaci dan siakap bagong pada jam 11. Makna jam 11 tu ada gangguan emosi lah kan. Jangan gembira kan korang kan. Okey. Lepas tu jumlah ikan dilepaskan untuk pertandingan sebanyak 400 ekor. Lepas tu sesi santai-santai dalam masa 1 jam tu, pukul 1 sampai pukul 2 petang, kita akan lepaskan ikan taruk sebanyak 88 ekor. Jadi jumlah pelepasan ikan hari tu saja 488 ekor. Ikan dilepas hari tu lah kan. Kolam rehat 2 jam. Dari jam 2 sampai jam 4 petang. Dan buka seperti biasa pada jam 4 lah kan. Sampai pukul 3 pagi. Serta belanja petang sebanyak 66 ekor waktu pukul 6. 6 tu kita belanja 66 ekor. Syarat-syarat pertandingan. Okey, nombor 1, semua pemenang diiktiraf kepada peserta pertandingan yang berjaya mendapat dan menaikkan ikan yang paling berat, jenahat siakap merah, kaci dan senangin. Bermakna macam ni. Nombor 1 tetap ikan yang paling besar lah. 7 kilo memang duduk atas lah. Contohlah, kau dapat 7 kilo atas. 6 kilo nombor 2 lah kan. 5 kilo nombor 3. Sampailah berapa kilo? 2 kilo, 1 kilo setengah ke apa. Kat 10. 10 duit paling banyak tu. RM10,000. Nombor 2, setiap peserta hanya layak memenangi satu hadiah saja. Satu hadiah saja guys. Dalam masa 3 jam timbang ikan. Kau dapat berapa pun kau boleh pergi timbang. Dapat 5 ekor, 5 kau pergi timbang. Tapi urus dia akan ambil seekor saja. Iaitu ikan kau yang paling berat
Dalam 5 ekor tu ikan kau paling berat je kita ambil untuk masukkan dekat ranking. Faham Nombor 3, spesies kerapu tidak dipertandingkan. Kerapu kalau kau dapat bawa depan, kalau jackpot bawa ke depan. Tak dipertandingkan kan. Nombor 4, setiap pembayaran satu tiket untuk satu joran sahaja dan sambung tiket tidak dibenarkan. Yang kelima, setiap peserta hanya dibenarkan membawa satu joran sahaja. Nombor 6, peserta tidak dibenarkan menggunakan lebih dari satu mata. Makna mata Y pun ketika pertandingan tak dibenarkan. Nombor 6, peserta tidak dibenarkan menggunakan lebih dari satu mata. Nombor 7, peserta tidak dibenarkan menggunakan organ dalaman haiwan dan juga talapia. Nombor 8, setiap peserta yang berjaya menaikkan ikan diwajib membawa tiket dan ikan dalam keadaan bowl ke kaunter urustia pertandingan bagi urusan timbang. Nombor 9, hanya teknik bottom dan casting saja dibenarkan. Sebarang teknik pelampung tidak dibenarkan, termasuklah bottom bertoyol tak dibenarkan. Nombor 10, pihak penganjur tidak akan melayan dan bertanggungjawab ke atas joran yang sangkut ketika pertandingan berlangsung. Ke-11, segala perubahan pertandingan tertakluk pada pihak kolam. Keputusan pertandingan adalah muktamad, sebarang bantahan tidak dibenarkan. Pembelian tiket boleh buat bayaran secara online ataupun boleh dibeli di kaunter. Okey, yang ni kau kena screenshot lah. Sebab ada nombor kartun dan ni. Okey, tengok baik-baik. Kan? Okey, kalau susah macam ni, dia nampak macam terbalik, buat je terbalikkan kamera sekejap. Buat je terbalikkan. Okay, nampak? Nampak tak? Kan? Okey, tu. Game open pertandingan tahun 2025, kolam 1 Kampung Dalit Fishing Park. Bayaran masuk 4 jam. Bayaran online boleh dibuat mulai 14 bulan 6. Okey, tu nombor kartun. Boleh ambil. Kan? Kau screenshot lah. Okey? Alright. Jadi guys, itu saja informasi yang Wak Jan nak bagi tahu pada korang. Malaysia. Kan? 29 hari bulan ni pertandingan dekat kolam 1 Kampung Dalit Fishing Park. Dan besok kolam 1 beroperasi. Pada jam 10 pagi, tutup pada pukul 3 pagi. Besok, kan, tabung naga bernilai RM1,000. Dan ikan tapak dia sebanyak 270 ekor telah kita lepaskan pada hari Khamis hari tu. Okey, jadi kalau korang yang berkelapangan, bolehlah datang ke kolam 1 Kampung Dalit Fishing Park sebab kolam ni dia buka seminggu 2 kali saja, iaitu hari Rabu dan juga hari Ahad. Okey, kalau kau nak segala macam informasi untuk kolam Kampung Dalit, kau boleh masuk dalam dia punya page dia dekat Facebook Kampung Dalit Fishing Park ataupun dekat TikTok Kampung Dalit Fishing Park. Kat sana kau boleh dapat segala macam informasi lah. Kan? Jadi itu sajalah yang Wak Jan nak sampaikan pada korang kan. Selain tu, selamat berhibur lah. Kau tengok ada sikit video yang Wak Jan rakamkan untuk korang malam-malam bosan-bosan ke nak tengok kan. Tak ada pergi mana, okey, bolehlah layan dekat TV ke, dekat handphone ke kan. Terima kasihlah atas sokongan korang selama ini. Okey, jadi itu saja guys. Jom sekarang kita berhibur. Let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. So hari ini Saturday, Sabtu 21 hari bulan 6 tahun 2025. Kita dah berada dekat kolam 2. Okey, buat just hari ni duduk tempat duduk lah. Aku duduk kolong Q kan. Jom, lagi berapa minit? 3 minit lagi. Jom tengok keadaan keliling kolam. Di sebelah sini daripada P O N M. Okey, kat sini. Tu dekat belakang tempat panas, tapi itulah lubuk guys. Daripada sana kalau kau ambil tiang JKL, L akan jadi tumpuan lah. Tapi dekat belakang semua tempat boleh duduk, tempat kerapu kat sana. Nampak kat Batam Park, kat Jamban, tempat kerapu. Sana bermula dengan I, sebelah sana main lubuk kan, I, H, G, F. Lepas tu dia bawa lah E sampailah ke kolong C ujung sana.
Kalau kat depan tu uncle tu steady. Dia duduk kat kolong B. Dia tak suka ramai orang. Dia relax je, chill kat situ. Brother tu duduk kat kolong A. Depan tak ramai orang. Alan Soge dekat depan sana. Okey, sebelah ni banyak kosong guys. Okey. Kita hanya ada lagi 3 minit. Dah mula dah. Tagan kejap lah, tengok apa cerita kan. Belakang pun belum lagi. Sebelah sini belum lagi. Sabar. Penuh kesabaran. Belakang dah strike lah. K ada strike. Kolong K. Awal no. Sana strike dulu. Tengok sebelah sana. Belum. Sana dah strike. Henap. Sebelah sana dah strike. Belum. Sana dia lewat sikit guys. Lewat sikit. Tengok mana lagi strike. Sempadan N dengan M. Rahman beraksi. Kolam 1 boleh gasak. Kolam 2 boleh sebat juga. Tu dia. Nampak? Buah kedua. Sabar je lah. K. Tengok. Lucut. Apa dia buat black atas tu? Alan Soge strike nampak? Alan Soge dia pergi belakang dia ada strike lah. Awal dia kutip lesen lah. Sebelah tadi brother tadi naik jenahak. Dia naik apa? Jenahak ke? Jenahak juga dah lesen dia. Buah kedua tu dah lesen. Dia pergi kat belakang. Tengok baju kuning sebelah sana. G mode strike Pak Abu. Cuaca cantik hari ni. Kita tengok player yang makan baju warna kuning. Sebelah dia pula. Sebelah sana dah bersaing. Side by side. Kita tengok baju kuning dengan juga baju biru. Baju biru sambil berduduk saja. Kita nantikan. Cik Mat karau laju Cik Mat. Ada double strike kat sana. Itu dia. Baju kuning tak naik lagi. Sebelah tu baju biru dia pun strike juga. Ke dia PIBG. Yang abang duduk tadi dah bangkit daripada kerusinya. Dia dah bangkit. Kita saksikan adakah dia berjaya menewaskan sang ikan. Macam ni dia pergi ke sana pula Ikan dia terbelit 2 Ikan terbelit 2 Pak Abu. Dua-dua ekor terbelit kat situ Satu kaci dah nampak. Satu lagi senangin Taiwan. Naik. Alhamdulillah. Dua-dua naik guys. Tengok kat belakang. Tempat Alan Soge tadi. Ada strike. Tengok aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Itu dia. Ikan masih lagi mengelecek ke arah kiri player. Masih lagi ke kiri. Dia pusing ke arah kanan pula. Player tu mengepam. Itu dia. Adakah dia berjaya menewaskan sang ikan? Dah kelihatan. Kaci itu dia. Alhamdulillah kejayaan. Kaci telah ditewaskan. Kat jamban belum ada lagi. Buat kerapu masih menanti. Ketukkan kerapu kat jamban tu. Nampak? Itu dia. Sekali lagi player yang memakai baju warna kuning. Yang berada di kolong G. Dia berjaya mengadakan sekali lagi strike. Tergantung kaci dia. Strike dia yang kedua. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita nantikan. Dah dekat. Itu the Kite Man. Cuba membantu. Alhamdulillah. Kite Man. Long M guys. M ada strike di sana. Player makan baju warna biru. Di kolong M. Adakah dia berjaya? Masih lagi bertarung. Itu dia senangin Taiwan. Alhamdulillah. Senangin Taiwan. Strike lagi guys. Kolong K. Kolong K berjaya mencipta strike di kolong K. Itu dia kocakan. Binatang apakah itu?
Masih belum kelihatan lagi. Wow, Jagindas. Alhamdulillah, Jagindas telah ditewaskan. Ada strike guys di hujung sana. Player yang bergelar Cahaya Atok. Di kolong I, itu dia. Londotan hujung road. Putih road dia guys. Kita tengok binatang apakah itu. Wow, jenahak. Alhamdulillah, jenahak telah ditewaskan. Itu dia, luar biasa. Ada strike kat belakang ni, tak perasan. Di kolong Q ni. Itu dia. Dia tangguh main akan menyelamatkan keadaan. Alhamdulillah. Terbaik. Luar biasa Pak Abu. Strike kan kolong N. Kolong N. N ada strike. Naik ada jenahak. Jenahak telah ditewaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca semakin cantik, semakin baik. Angin sepoi-sepoi. Sabar. Kita cari lagi. Kolong E. Kolong E ada strike. Dekat kolong E. Kita nantikan. Oh. Silverstone dah kelihatan. Itu dia. Lompat-lompat Silverstone. Dengan selamanya dia jack saja ikan tu naik. Sebelah situ baju putih pun naik juga. Sebelah sana Cahaya Atok sekali lagi strike daripada Cahaya Atok. Sekali lagi guys. Cahaya Atok strike dia yang kedua. Ikan kuat makan sebelah sana lah. Alamak, akhirnya kekecewaan Cahaya Atok. Ikan telah berjaya membuat satu somersault mengakibatkan keluncutan. Skala 8. Bersabarlah wahai jiwa. Akang ada strike kat sana. Dekat I pun ada strike. Mana kita nak tengok siapa dulu? Siapa naik dulu? Sana dah semakin dekat. Yang ni pun tengah kayuh. Luar biasa Pak Abu. Ada strike, kita tengok yang ni. Wajar rasa yang ni naik dulu. Dekat I pun ada. Dia slow and steady dekat I. Dia layan chill-chill je. Nanti kita tengok. Masih dalam pertarungan. Aksi yang menebarkan. Jauhnya tu lagi. Yang sebelah sana I dah semakin hampir. Kocakan dah kelihatan dekat sebelah I. Ini dekat K. K dah nampak kocakan. Itu dia. Dia jack saja. Alhamdulillah, senangin Taiwan. Senangin Taiwan berjaya ditewaskan. Kita tengok kat sana. Itu dia. Sebelah sana binatang apa? Binatang apakah sebelah sana Pak Abu? Sama-sama kita. Jenahak. Jenahak telah ditewaskan. Alang Soge pun dah berada di sana. Dekat kolong I. Cuaca amat cantik pagi ni guys. Luar biasa. Tengok Awe. Awe berada di kolong H. Di kolong H. Awe. Cik Awe Donde. Cik Awe Donde Pak Abu. Ada strike di kolong H. Dia bagi tahu kiri kanan. Kiri kanan dia kata. Adakah dia pun berjaya ataupun dikecewakan? Masih lagi bertarung. Tak naik lagi. Dah semakin hampir. Dah semakin dekat. Dia libas saja, jack saja guys. Jagindas telah ditewas. Sebelum ni dahsyat abang ni. Hebatlah pakai belanak Duduk kolong N hebat pakai belanak. Tu dia kocakkan. Luar biasa. Bonus guys kat sini. Pakai belanak kau tengok. Kau duduk kolong N kau kena pakai belanak Pak Abu. Buah kedua ikan pilih sebelah sini. Itu dia kocakkan. Strike dia yang kedua. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita nantikan. Sama-sama kita tunggu. Wow, dia libas saja naik. Alhamdulillah. Kejayaan. Saiz lah. Saiz lah Pak Abu. Saiz. Dapat belanak Alhamdulillah. Puan pun ada strike. Dekat angka lemah kolong B. Dia libas je jenahak lah. Macam tu je dia libas jenahak buah kedua. Lagi dah sebelah sini. Dekat P lah. Dekat P ada strike guys. P ada strike.
Kita tengok binatang apakah yang bakal didaratkan. Kocakan dah kelihatan. Masih lagi bertarung. Ikan tak nak menyerah kalah. Kocakan dia. Member kan tolong kait. The kite man. Alhamdulillah. Jaginda setelah ditewaskan. Alhamdulillah. Kanan! Kanan! Hawa betul dia makan. Aku baru nak gulung. Oh, luar biasa Pak Abu. Luar biasa. Rezeki tak salah alamat lah buah kedua. Gedabak ni kasar pula tu. Biawak. Dia dah telannya. Ikan saiz guys. Cara-cara nak jack ikan dengan betul. Buah kedua dah sampai ke bontot lah. Kita jack ikan ni dengan betul. Tangan kanan kau kat sini. Tangan kiri kau support sini. Jangan tangan kiri kau pegang sini. Pegang depan jangan. Patah tebu. Tak kira apa road murah ke mahal. Up. Bismillah. Sampai ke bontot. Alhamdulillah. Rezeki tak salah alamat. Dah berakhir dah sesi happy hour selama 1 jam. Menyaksikan sebanyak 23 ekor saja ikan berjaya didaratkan. Dan berakhirlah juga shift yang pertama. Jom kita tengok yang nak balik lah. Yang tak nak balik tak dapat lah kita nak tengok ikan kan. Jom. Bukan biasa-biasa. Tempat siang ikan. Siapa yang siang? Black yang siang kita tengok. Penyiang yang paling mahir. Yang dia datang khas daripada luar negara ya, Black bukan kaleng-kaleng. Ini yang boleh abang gantung. Mengendang belah tu dia boleh partner ni. Itu dia. Import. Barang import. Barang import, barang baik, boh. Otai baru sampai lah. Luar biasa. Training Training. Dah. Man, kau ni Man. Bagilah orang lain Man. Kau main kolam satu je lah Man. Kau ni betul lah. Langsung tak bagi peluang kat orang lah. Ya Pak Abu. Mana lagi nak balik tu? Ramai bersantai macam tak nak balik je. Tak ada ura-ura macam nak angkat punggung je. Ini yang biasa main package lah guys. 8 jam. Dia masuk 8 jam. Mana lagi? Ramai tak nak balik guys. Tak boleh buat apa. Kolam tutup pukul 12. Dia tak nak balik. Wajar lah dia balik. Kan? Oh yeah. Uncle ada happy hour 2 ekor. Oh yeah. Happy hour baru mau makan Uncle Mau ada uang punya lah. Okay guys, jangan lupa game kita. Tu the game. Pada 29 korang jangan lupa. Nampaknya tidak ada pergerakan diorang nak balik. Biarlah kan. Strike tadi berlaku banyak dekat sebelah sana, lubuk sana. Tu Cik Mat pun ada strike. Kau tengok Cik Mat. Nampak strike lagi. Mana dia nak balik? Alamak, lepas pula kat depan. Lucut pula Cik Mat. Aduh. Naiklah dia. Memang tak ada pergerakan nak balik guys. Yang ni ada abang ni. Tengok berjinjit dia bawa. Berjinjit. Abang ni duduk belakang. Belakang lubuk champion guys. Tapi belakang panas kolam 2 ni belakang memang champion. Tapi panas. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Berat abang ni bawa. Dia kutip Silverstone ni lah. Luar biasa. Okay lah guys. Wajah gerak dua. Diorang tak nak balik.
Apa pun korang ada lagi video hiburan daripada kolam 2 Kampung Delip Fishing Park ni. Kolam 2 ni dia buka seminggu 4 kali je. Isnin, Selasa, Khamis dan juga Sabtu. Hari Jumaat dua-dua kolam tutup. Hari Isnin, Khamis, Sabtu dia buka pukul 10 tutup sampai pukul 12. Hari Selasa saja dia buka pukul 6 petang sampai pukul 12 malam. Hari Selasa tu bayaran yuran dia adalah RM80. Ikan tapak kita akan buang waktu pagi. Dalam 10.30 pagi kita akan lepaskan ikan tapak untuk buka petang. Strike lagi patut dia tak nak balik. Lantak dia lah. Dan harga pakej untuk ramah mesra bermula pukul 7 petang. Iaitu pada hari Isnin, Khamis dan juga Sabtu. Bermula pukul 7 sampai pukul 12 malam. Harga pakej dia RM75 saja. Dan pukul 7.10 kita akan lepaskan ikan tapak. Itulah dekat kolam 2. Manakala kolam 1 dia seminggu 2 kali saja buka. Hari Rabu dan juga hari Ahad. Hari Rabu buka pukul 11 pagi, tutup pukul 3 pagi. Manakala hari Ahad dia buka pukul 10 pagi, tutup pada pukul 3 pagi. Dan Ahad special kolam 1 dia ada bonus seekor ikan RM10 bermula 8.1 minit sampai pukul 3 pagi. Maknanya kalau kau keluar, kau collect berapa banyak ikan yang kau collect, seekor RM10. Itu berlaku pada hari Ahad kolam 1. Okey guys. Itu sajalah informasi yang macam nak bagi tahu kepada korang Malaysia. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seekor tu nasi kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat 2 patah perkataan yang cukup teramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Hashtag jadilah seorang pemancing yang bijak. Hashtag jadilah seorang pemancing yang rajin. Hashtag jangan jadi jago kampung. Akhirnya you are the champion. Bukan saja tapi ada visi, kawan bahkan ku kenal ilusi. Dalam tidur mimpi dan ku berdesi. Mari mancing, kaki pancing, jangan kaki kencing. Kau bakal siapkan satu, tunggu kau naik ke lampu, masuk kolamku koyak bangau tu selalu. Jangan main dalam kolam, habis kembung dah ku potong, tak makan juga melongot melopong. Pantang racun pasti jadi Jessica TV. Hari Minggu masuk kolam bangsawan sama Tuan Presiden, gambar satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk rantauan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Lara kembung sarin, udang dah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 waktu untuk akhir kata, bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kupa berdarah dekat kolam keluarga, mohon maaf dan silam untuk anda semua. You are the champion.
saja tapi ada visi. Kawan bahkan ku naik rusin. Dalam tidur mimpi ku berdesir. Mari mancing kaki pancing, jangan kaki kecil. Kau bakal siapkan satu, tunggu kau naik ke rampu, masuk ke lampu, koyak banyak tuh selalu. Jangan main dalam kolom, habis kembang dah ku potong, tak makan juga melong melopong. Pantang racun pasti jadi Jessica TV. Hari Minggu masuk kolam bangsawan sama Tuan Presiden gambar satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk rentawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Lada kembung sarin udang dah ku beli, harga mahal nak mati. Lebih satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 buat tutup akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silam untuk anda semua. You are the champion.